Bayangkan dalam satu sachet ini ada 3 sumber semula jadi yang sangat kaya dengan khasiat. Sebagai seorang wanita, juga seorang ibu, juga seorang isteri, saya nak kongsikan bagaimana saya menjaga diri saya dan menjaga keluarga saya. Setiap petang ataupun kadang malam, kadang pagi kalau hujung minggu, saya sediakan satu minuman teh herba yang berkhasiat untuk si keluarga. Sebab ia boleh diminum walaupun untuk anak kecil, iaitu teh herba Saffron Infusion Plus Raudiah by Ustazah Asma Harun. Semudah 5 minit, mungkin tak sampai 2 minit. Okey, saya dah isikan siap-siap air panas dalam satu tekor. Bayangkan dalam satu sachet ini ada 3 sumber semula jadi yang sangat kaya dengan khasiat. Masya Allah, kalau kita buat satu sachet dalam satu gelas, saya boleh minum, tapi ada orang dia rasa macam pahit. Tapi okey, sebab apa? Dia memang cukup untuk satu tekor ni, untuk lebih kurang 8 gelas, boleh. Kenapa Ustazah warna macam tu tak nampak macam keluar warna saffron kan? Kerana kita ada lagi daun-daun yang lain dalam ni. Kita ada banaba dan kita ada black tea. Adakah saya hidang air ni dengan gula? Tak. Memang without sugar. Dah boleh dah ni, dah bertukar dah. Ui, sedap-sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Masya Allah sedapnya. Dia macam teh herba yang ringan-ringan tu. Cuba test pada anak-anak, diorang boleh telan. Mula-mula mungkin tak boleh habis satu gelas, tapi jadikan ia satu gaya hidup. Secara ringkas, gabungan 3 bahan semula jadi yang powerful ni, saffron, black tea dan juga banaba. Pertama, dia tingkatkan tenaga dan daya fokus. Kedua, dia bantu kawal gula dalam darah. Ketiga, antioksidan yang tinggi. Ini sangat diperlukan sebab dia bebas, tak boleh kita elakkan. Yang keempat, sokong kesihatan jantung. Bila jantung sihat, suhu tubuh badan kita pun akan sihat. Yang kelima, kurangkan stres dan stabilkan emosi. Ia terkandung dalam saffron itu sendiri, bahan semula jadi yang menghasilkan hormon-hormon yang gembira, tenang dan lain-lain. Yang keenam, bantu kecantikan kulit. Saffron itu sendiri memang dia mencerahkan, dia anti radang, sama juga dengan banaba. Yang ketujuh, sokong dan pengurusan berat badan. Ya, sebab ia menurunkan penghasilan gula yang menjadi lemak, dia tukar gula kepada tenaga dan ia mengurangkan rasa craving. Yang ke-8, sokong sistem imunisasi semula jadi. Jadi insya-Allah amalan setiap hari kita minum satu gelas, kita dapati anak-anak kita susah sikit nak demam, susah sikit nak sesama, nak batuk sebab badan dah ada imunisasi semula jadi melawan penyakit. Yang ke-9, baik untuk fungsi otak. Kita tahu kita perlu kecerdasan otak, mak-mak pun perlu, anak-anak lagi perlu. Yang ke-10, dia adalah detox semula jadi badan. Jadi badan tu mengeluarkan toksik-toksik secara semula jadi, sama ada melalui peluh ataupun melalui pembuangan kita setiap pagi. Alhamdulillah, jika ini adalah minuman pilihan saya setiap hari, jadikanlah ia juga pilihan anda sekeluarga.